Tolonglah jangan beli marble kalau anda tak nak menyesal seumur hidup. Kenapa Lily cakap macam tu? Sebab ramai owner tertipu dengan rupa luxury tapi tak tahu maintenance marble ni boleh buat anda pening kepala gila tau. Duit dah lah habis banyak. Sekali kena kotoran, terus tak boleh hilang. Dulu, Lily ada klien yang tetap juga nak pakai marble dekat dapur. Dan baru sebulan pakai, dah ada kesan kunyit dengan kopi. Tak boleh cuci pula tu. Nangis owner tu tau. Tengok dapur mahal dia, cacat macam tu je. Sebab tu, Lily selalu pesan, jangan ikut trend macam tu je. Sebenarnya, ada material alternatif yang jauh lagi murah dan tahan lasak tapi nampak sebiji macam marble. Contohnya, sintered stone atau quartz stone. Rupa memang high end, tapi anda tak payah nak pening kepala jaga macam jaga baby. Memang jimat duit, jimat tenaga juga tau. Lily dah bantu ramai owner pilih material yang smart supaya rumah nampak mahal tapi tahan lama. Jangan biarkan ego buat anda menyesal kemudian hari. Nak tahu material apa yang lagi bagus dari material marble tapi harga jauh lagi murah? Komen material kat bawah sekarang. Jangan sampai dah bayar deposit baru nak tanya Lily. Nanti rugi tau.